Borak-borak tengah lapar. Santai cara kita, bukan minda anda. Isu warga kota. Borak-borak tengah lapar. Kami kini berada di Jalan Alo Street Art. Assalamualaikum buat semua warga KL. Alhamdulillah semoga hari ini ceria-ceria hendaknya. Saya Double N dan juga kekanda tengah lapar saya. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan ataupun lebih mesra dengan panggilan Ustaz Ashraf. Ya. Topik kita yang kita angkat pada hari ini adalah masa itu emas. Okey, alright. Time Okey. is gold, Ustaz. Macam mana Ustaz, kita ni bayangkan situasi ni. Okey. Hari-hari warga KL menghadap tengah jam, bawa kereta ya. Ramai yang kata, Ustaz, kami ni dalam bulan-bulan Ramadan ni kita nak rebut pahala. Baik, kita cerita pasal masa. Ya. Sebenarnya Nadir, dalam Quran ni lebih daripada 40 wording cerita tentang masa. Wallail wan nahar wadduha, pagi, petang, siang, malam, kemudian cepat, lambat, banyak. Sampai Tuhan pun sumpah dengan masa. Dia satu makhluk Tuhan yang luar biasa ni. Dalam banyak-banyak makhluk Tuhan yang luar biasa adalah masa. Masa. Jadi Tuhan pun bagi jam dekat kita. Dia ada jam, bukan jam ni. Dia bagi matahari, Ya. dia bagi bulan. Faliqul isbah wa ja'ala laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Matahari, bulan. Dua ni jam. Tu yang Tuhan kata, kalau dah kiamat, yaqtarabatis sa'u wa syaqqal qamar. Bila main kiamat, bulan tu pun kami pecahkan. Allah. Maksudnya dah teori masa dah jadi lain. Jadi masa ni dia ada ketika itu je, kalau dah habis. Tambah pula kita cerita Ramadan ni kan. Ya. Ramadan ni berapa lama? 40 hari ke, 50 hari ke, 30 hari ke, 28 hari ke. Benda ni nampak remeh. Tapi sebenarnya, kalau nak bincang, tak boleh raya kalau tak cukup walitukumilul iddah, Quran kata. Nak bagi tahu kata tak boleh 28, tak boleh 31. Dia kena 29 ataupun 30. Jadi menunjukkan masa ni ada nak main ni. Satu benda yang penting, terlepas Ramadan kali ni, kita takkan jumpa Ramadan ini sampai bila-bila. Borak tengah lapar. 10 malam terakhir kita Ya, ni. betul. Kalau warga KL, ramai kata berpusu-pusu pergi ke jalan tak. Sebab apa nak buat persiapan hari raya lah, cek baju raya lah Ustaz. Ya. Tapi macam mana tu kita nak pastikan buat persiapan juga, tapi kita nak balance supaya kita dapat kerja malam Lailatul Qadar. Dia Nadir, dia macam ni. Persiapan pun sunnah. Pakai baju cantik pun sunnah. Kita nak bawa anak-anak balik jumpa mak ayah pun sunnah. Raya ni buat preparation, travel macam mana, kenderaan macam mana. Baju kita pun setahun sekali nak beli kat anak. Tak ada masalah. Lailatul Qadar ni sebenarnya dia satu masa yang tak panjang. Dia 10 Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Lepas tu pula ada waktu yang kata pagi hari yang kita boleh buat macam-macam. Dan sebab itu orang yang cerdik ni adalah orang yang ada timetable. Dia susun tahu nak jadual susun lah. pukul berapa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Orang yang tak ada timetable yang betul ni dia akan buat ikut suka. Sebab kita ni sama saja. Satu hari ada 24 jam yang sama. Saya dengan Nadir sama je. Kan 25 jam. Tak ada lebih. 24 jam. 24 jam. Tapi kenapa resume kita depan Tuhan beza-beza. Jadi kita ada qiyamul lail, ya kita ada qiyamun nahar. Qiyamul lail mendirikan malam, qiyamun nahar mendirikan siang. Maksudnya siang pun kita buatlah kerja kita, nak cari baju ke, nak tengok apa silakan. Tapi malam hari memang kalau boleh tu Ramadan, wa antum akifuna fil masajid. Tak nafilah Nabi akan i'tikaf. Ini cerita Nabi lah. Nabi yang sibuk sepanjang tahun, tapi bila mai 10 malam terakhir Nabi i'tikaf sampai satu tahap Nabi letak macam kemah khas dalam masjid. Masya-Allah. Ada yang kata Nabi tak keluar pada masjid 10 malam terakhir. Nak menunjukkan okey, Ramadan ni 10 malam ni je. Pulun kau punya all out punya, tak fikir apa dah. Duduk semayang, doa, baca Quran sebab kita nak rebut malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Borak tengah lapar. Soalan pantas hari ni Ustaz ya? Ya. Okey, ni macam mana nak lawan rasa bertangguh nantilah esok masih ada sedangkan kita tak tahu umur kita sampai bila Ustaz. Baik, pertamanya kita pun tak tahu umur kita sampai bila. Lepas tu kita nak buat kalau boleh tu setiap orang nak selesai semua urusan dia. Daripada muda sampai ketua nak selesai semua. Jadi macam mana kita nak rancang untuk bagi selesai semua? Kalau nak rancang dalam kehidupan, mesti rancang ikut per tahun. Kalau nak rancang ikut tahun, mesti rancang ikut per bulan dan sampai per hari. Orang yang cerdik, dia sampai tahap 1 jam itu dia boleh bahagi dia punya portion mahasa dia. Kadang-kadang kita makan lama sangat pun tak bagus. Makan kena makan. Takkan tak makan. Kadang-kadang kita scroll handphone lama sangat. Scroll kena scroll, faham? Scroll, Tapi kerja takkan lah. lama sangat. Dalam Quran sebut, semua benda ini kalau berlebih-lebihan, Allah tak suka. Jadi kita kalau boleh tu, fa idza faraghta fansab. Al-Quran kata,
Bila kamu selesai satu benda, maka kamu cepat-cepat untuk beribadat. Nak bagi tahu, you kalau tangguh, you tak selesai satu benda, benda tu akan stres. Borak tengah lapar. Katanya ada orang ni, setiap kita ada masa 24 jam. Tapi ada di antara kita ni yang rasa cukup 24 jam tu dah cukup, boleh buat macam-macam. Tapi ada juga ni segelintirnya kata tak cukup lah Ustaz. Macam mana kita nak bagi rasa 24 jam tu cukup setiap hari? Dia macam ni lah. Dia masa ni adalah satu benda yang melibatkan rezeki. Dia sama kata ulama macam duit ringgit juga. Allah bagi rezeki kat kita semua cukup, tapi tak cukup untuk ketamakan manusia. Tamak tak cukup. Nombor dua, Allah bagi masa 24 jam sehari itu cukup, tapi tak cukup untuk kelekaan kita. Kalau you banyak nak buang masa, you tak rasa banyak benda tak cukup. Padahal cukup untuk 24 jam tu. Jadi satu hari kadang-kadang kita tengok, sebahagiannya mereka yang hebat-hebat ni bahagi malam contohnya kepada 3. Bagi kepada ilmu, bagi kepada istighfar, ada waktu dia nak mengaji, nak baca Quran. Ada ketika dia bangun malam, dia bekerja, dia buat kerja sesuatu. Ini antara pembahagian-pembahagian orang-orang yang hebatlah. Jadi kita ni nak jadi orang biasa ke ataupun orang luar biasa? Kalau nak jadi orang biasa, kita ikut saja. Yang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni, buat macam ni. Tapi kalau kita nak jadi orang hebat, kita ada timetable. Bangun pukul berapa, ada disiplin dia. Tak ada dalam dunia ni negara-negara yang berjaya orang yang tidak berdisiplin. Semua negara-negara yang maju hari ini semuanya jalan pantas. Bukan nak kelang kabut. Dia kelang kabut lain. Kelang kabut dia bagi isti'jal min syaitan. Dia daripada syaitan. Tetapi orang yang boleh susun atur dengan baik ini lambang negara-negara yang hebat. Ramadan. Alhamdulillah dia ada disiplin. Kita bangun ada sahur. Kita bangun ada 50 ayat kita baca sebelum azan. Lepas sahur kita pergi kerja. Lepas tu kita ada waktu zuhur, kita ada qailulah, ada tidur power nap. Semua ni sunah-sunah sampailah nak buka puasa. Cuma kita tambahlah sikit extra di bazar Ramadan. Yang tu kita tambahlah. Tak ada masalah. Tak ada masalah Ustaz. Boleh. Asalkan janganlah sampai 3 jam bazar Ramadan. Contoh itulah. Baiklah Ustaz, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok untuk program Borak Tengah Lapar, pastinya di KLFM 97.2. Ini baru KL. Insya-Allah kita jumpa esok. Assalamualaikum dan bye-bye.